Syabas Arne Slot. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Liverpool seri 0-0 dengan Arsenal. Bukan tim bisya-bisya nak seri dekat Emirates Stadium tu. Ya, aku predict kalah. Tapi aku tak expect yang kita main defensif, kita main low block, kita main counter attacking. Rupa-rupanya Arne Slot ada juga game plan dia. Tapi selepas habis tengok game tu, kita semua tahu yang it's a battle between two halves. First half, Arsenal dominate. Second half, Liverpool yang dominate. Except for the last 10 minutes tu, masa Arsenal piled the pressure on Liverpool. Tapi ini tiga benda yang aku nak petik dari game semalam. Ni bukan penalty ke? Trossard nampak macam dia tak nak play pun the ball. Dia take out the player instead. Ni persoalan aku. Apa decision diorang yang mengatakan ini bukan penalty because Trossard didn't want to play the ball. Aku dah malas nak komen pasal English referees dengan VAR ni. Tak sudah-sudah inconsistent. Nombor dua, aku salah seorang peminat Martinelli ni. Aku suka cara dia main. But apa yang dia buat dekat Conor Bradley ni, to me, is out of order. Kalau aku pemain Liverpool ni, aku dah lama dah rebat dia. Kalau benda ni jadi dekat Martinelli, and Conor Bradley yang tolak dia, korang rasa macam mana? Ya, aku faham, it's a spur in the moment, time tu tengah tense, Arsenal nak menang, Liverpool pun nak menang. Tapi kau sebagai player, kau patut faham lah benda ni. Kalau a play is down, kau janganlah sentuh benda-benda ni. And by the looks of it, aku rasa dia snap ACL dia. Kalau korang nak tengok fakta lagi, dia macam ni lah. Sakit bang. Dia pun balik hari tu on crutches. Dah lah kita tak ada players sekarang ni. Dan last ni, aku nak petik pasal statement Arne Slot. Dia cakap masa post-match interview dia. Aku rasa benda ni aku akan petik on my next video. So korang rasa macam mana dengan performance Arsenal dengan Liverpool hari tu? Fair result? Cuba komen. Tengok je lah.